Hai, selamat datang semua. Hari ni kita nak kupas satu topik kewangan yang saya rasa agak penting, terutamanya untuk pemilik emas di Malaysia. Kita akan bercakap tentang strategi overlap di ARAHNU. Selalunya kita anggap emas ni aset yang selamat kan? Tapi pernah tak terfikir apa jadi kalau nilai dia tiba-tiba jatuh? Selamat lagi ke emas kita tu? Jom kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia soalan cepu emas yang mungkin menghantui ramai penyimpan emas yang guna kemudahan ARAHNU. Bila pasaran tak menentu, aset yang kita rasa selamat ni tiba-tiba boleh jadi punca kita tak tidur malam. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku pada pajakan kita tu? Okey, jom kita mulakan dengan dilema utama. Kita selalu sangat dengar yang emas ni safe haven, aset paling selamat. Tapi macam mana pula aset yang kononnya selamat ni boleh bertukar jadi satu risiko kewangan dalam sekelip mata? Jom kita tengok. Puncanya sebenarnya simple je. Nilai emas yang kita cagar, yang kita panggil marhun tu, dia terikat secara langsung dengan harga pasaran semasa. Jadi, logiknya, bila harga emas dunia jatuh, nilai cagaran kita dekat ARAHNU pun akan ikut jatuh. Sinilah bermulanya segala masalah. Sekarang, cuba tengok carta ni. Ia tunjukkan contoh yang sangat jelas. Katalah sebelum ni, masa harga emas tengah tinggi, awak layak dapat pinjaman, contohnya RM10,000. Tapi, bila harga emas dah jatuh, untuk barang emas yang sama, awak mungkin cuma layak dapat RM8,000 je. Nampak tak? Ada gap dekat situ yang awak kena selesaikan bila nak tebus atau nak renew pajakan nanti. Jadi, bila kita berdepan dengan jurang nilai macam ni, apa je pilihan yang kita ada? Di sinilah munculnya satu strategi yang orang panggil overlap. Satu teknik yang tujuan utamanya adalah untuk membeli masa bagi aset kita. Apa benda sebenarnya strategi overlap ni? Senang cerita, ia adalah tindakan di mana awak buat satu pajakan yang baru semata-mata untuk dapatkan duit tunai. Duit tu pula awak guna untuk bayar dan selesaikan pajakan lama yang dah nak tamat tempoh. Macam kita roll over pinjaman kita. Dan petikan ni merumuskan segalanya dengan padat. Strategi ni kena faham betul-betul. Ia bukan untuk buat untung tau. Ia adalah satu langkah pertahanan. Defensive move, semata-mata nak elak senario paling buruk. Emas kita kena lelong sebab kita tak cukup tunai nak tebus. Baik, mari kita lalui prosesnya langkah demi langkah. Mula-mula, keadaannya macam ni. Pajakan lama dah nak expired dan pada masa yang sama, nilai emas tengah jatuh. Jadi, apa kita buat? Kita buat pajakan baru untuk dapatkan cash. Cash tu kita guna untuk tebus pajakan lama. Hasilnya, aset kita selamat daripada kena lelong. Tapi, ingat perkataan ni, buat sementara waktu. Okey, kat sinilah kita kena mula berhati-hati. Macam kebanyakan strategi kewangan lain, overlap ni ibarat pedang bermata dua. Walaupun nampak macam penyelamat, ia sebenarnya datang sekali dengan risiko dan kos-kos tersembunyi yang kita wajib faham betul-betul. Perbandingan ni sangat penting untuk kita hadam. Sebelah kiri, nampak kelebihan jangka pendek yang jelas, aset kita selamat daripada dilelong, memang lega. Tapi, tengok pula sebelah kanan, risiko jangka panjangnya. Setiap kali kita buat overlap, kos upah simpan akan bertambah dan beban hutang kita secara keseluruhannya pun makin meningkat. Jom kita perincikan lagi risiko-risiko ni. Pertama, kos upah simpan akan terus terkumpul. Macam bola salji, makin lama, makin besar. Kedua, dan ini yang paling bahaya, kita boleh terperangkap dalam kitaran hutang. Asyik kena overlap berulang kali semata-mata nak selamatkan aset. Dan yang paling teruk, kalau harga emas terus jatuh merudung, mungkin nilai emas kita tu dah tak cukup pun untuk buat pinjaman baru. Masa tu, memang jalan buntu. Jadi, kalau dah terdesak sangat dan terpaksa gunakannya, macam mana nak buat dengan cara yang bijak? Jawapannya satu je, disiplin. Mesti ada disiplin kewangan yang tinggi. Jom kita tengok beberapa langkah bijak untuk guna strategi ni tanpa terjerat dalam masalah yang lagi besar. Okey, anggap ni macam senarai semak awak. Paling-paling penting, ingat ini hanyalah alat sementara, bukan mesin ATM untuk tambah hutang baru. Awak juga mesti ada plan yang jelas, sampai bila nak buat overlap. Apa exit plan awak? Dan kalau boleh, cuba tambah emas baru dalam pajakan tu, bukan sekadar pusing-pusing hutang lama. Dan akhir sekali, sabar. Kadang-kadang, tak buat apa-apa dan tunggu harga emas pulih adalah tindakan terbaik. Jadi, apa kesimpulan daripada semua yang kita bincangkan ni? Mesej utamanya sangat jelas. Strategi overlap ini, ia hanyalah satu alat dalam toolbox kewangan kita. Ia bukan penyelesaian ajaib untuk semua masalah. Ayat ni memang merumuskan segalanya.
Overlap memang sesuai, memang bagus untuk jadi perisai jangka pendek, nak lindungi aset kita. Tapi, ia sama sekali bukan penyelesaian untuk kesihatan keuangan kita dalam jangka masa panjang. So, kesimpulannya begini. Perkongsian hari ni bukan nak cakap sama ada awak patut guna atau tak patut guna strategi ni. Tak. Tujuan kita adalah untuk bagi awak kefahaman yang mendalam tentang apa itu overlap, baik buruknya dan risikonya. Sama ada ia strategi yang tepat atau tidak, jawapannya ada pada diri awak sendiri. Ia bergantung sepenuhnya pada keadaan kewangan peribadi awak, tahap disiplin awak dan apa matlamat jangka panjang awak. Fikir betul-betul sebelum buat apa-apa keputusan.